الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Yang saya hormati seluruh pegawai tadbir masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di atas nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kerana kita boleh buat baik ni bukan sebab kita mau buat baik, tapi sebab Allah mau kita buat baik. Walaupun kita tahu benda tu baik, tapi kalau Allah tak mau kita buat baik, walaupun badan kita sihat, harta kita banyak, semua kemudahan ada kat kita, dia tak bagi, tetap dia tak bagi. Dan inilah yang kita terlupa. Kita duk sangka sebab kita tahu kita mampu buat. Banyak benda yang kita tahu yang kita tak mampu buat. Banyak benda yang kita tahu, tapi tak semua benda yang kita tahu kita dah buat. Bermakna kita perlukan hidayah Allah, kita perlukan pertolongan i'anah daripada Allah, bi'aunihi, dengan pertolongan dia. Pasal apa? Sebab kita ni hamba. Tapi kadang-kadang kita lupa, aku ni hamba, yang mana hamba ni sifat dia lemah. Hamba ni dia perlukan pertolongan daripada Allah. Tiap-tiap waktu kita berjaya semayang, tapi kita tak berjaya belajar daripada semayang. Kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nak buat ibadat, tapi kita tetap harap pertolongan Tuhan. Jika Tuhan tak tolong kita, satu ibadat pun kita tak mampu nak buat. Satu perkara kebaikan pun kita tak mampu nak laksanakan. Kerana apa? Kerana kita perlukan hidayah dan taufik Allah. Ini Allah ajak kita dalam semayang. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita perlukan pertolongan Tuhan, dan kita perlukan hidayah dan taufik Allah. Tapi kita ni belagak, kita ni sombong, kita tak sedar diri. Sampai kita tak nampak siapa kita, siapa Tuhan.
kita sendiri tak nampak. Sebab itu bila tak nampak, kita mula mengaku semuanya daripada kita. Aku semayang ni sebab aku tahu aku sihat. Allah bagi aku rumah, Allah bagi aku duit, semua aku punya. Jadi aku kena peluk, aku kena genggam. Kita rasa yang ni milik kita. Kita lupa tentang satu ayat daripada Allah Ta'ala. Haza min fadli Rabbi. Ini kurniaan daripada Tuhanku. Tak semua Allah bagi benda sama kat kita. Sama ada kelebihan ataupun ujian. Semua orang ada masalah. Tapi masalah tak sama. Semua orang ada kelebihan. Tapi kelebihan yang ada kat kita tak sama. Orang ni macam ni, lebih dia, kurang dia tang ni. Orang ni dia, lebih dia tang ni, dia kena lalu masalah dia macam ni. Dan masalah tu kalau kita lalu, kita tak akan sanggup. Kerana tu tempat dia. Bukan tempat kita. Dan inilah hebatnya Allah, alimnya Allah, hakimnya Allah. Muslimin, muslimat yang saya kasih sekalian. Hidup dalam dunia ni semua orang hidup. Cuma bagi orang mukmin ni ada satu benda yang ada pada dia, iaitu keberkatan pada hidup dia. Orang mukmin ni hidup dia berkat. Orang kafir pun hidup, orang mukmin pun hidup, binatang pun hidup. Tapi pada mukmin dia ada satu benda yang tak ada pada orang lain. Apa dia? Berkat. Dia hidup, dia berkat. Dia ada harta, dia berkat. Dia ada keluarga, dia berkat. Dia ada kerja, dia berkat. Apa yang Allah bagi dekat dia penuh dengan keberkatan. Pasal apa? Pasal dia mukmin. Mana dia? Walau annal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Jikalaulah orang dalam satu negeri itu beriman, betul-betul beriman, bukan tahu, tapi dia percaya, dia yakin, dia pegang apa yang dia tahu. Kita tahu, tapi kita tak pegang. Bila sebut kata akidah, akidah ni pegangan kita. Kita tahu, kita percaya, tapi kita tak pegang. Bila kita tak pegang, kita lepas, ataupun pegangan kita ni longgar, pada ketika itu jadi masalah kat kita. Pasal apa? Dalam hidup aku, dalam diri aku tidak ada keberkatan. Periksa iman. Sebab Allah Ta'ala innaka la tukhliful mi'ad. Benda hak kita pegang ni sungguh-sungguh pegang ke? Ataupun kita tak pegang? Ataupun dia terlepas? Ataupun dia longgar? Tanya yang tu. Sebab itu dalam iman ni yang kita belajar, ada dalam dia syak, zon, waham. Longgar sikit saja. Tak dinamakan tahqiq, tak dinamakan ma'rifah. Tak sama macam fiqh. Jadi berkat ni dia ada tanda tak? Ada. Nak tengok kita ni berkat tak berkat, ada beberapa perkara yang ditunjukkan kepada kita oleh ulama. Nak tahu hidup kita ni berkat tak berkat. Dunia ni
Kita kena lalu selagi kita hidup. Kita fikir pun kita kena lalu, kita tak fikir pun kita kena lalu. Pasal apa? Sebab kita hidup masa tu. Dan kita tak mampu nak ubah. Sebab dia di dalam takdir Tuhan. Apa tanda kita ni hidup dalam keberkatan? Diri kita berkat. Pertama, iaitu kita redha dan kita tenang dalam menerima setiap takdir Tuhan. Apa yang berlaku dekat kita, apa takdir yang berlaku dekat kita, yang sampai dekat kita, kita redha. Apa masalah yang mai kat kita, kita tenang. Pasal apa tenang? Ini sifat orang mukmin. La takhaf. Dia tak pernah takut. Pasal apa dia tak takut? Sebab dia ada Tuhan. Dua, la tahzan. Dia tak pernah sedih. Pasal apa dia tak pernah sedih? Sebab Allah akan membahagiakan dia. Masa dia susah, yang akan tolong dia Allah. Walaupun kawan-kawan kita yang paling rapat dengan kita, dia akan lari daripada kita. Dia tak tolong kita, tapi dia hina kita dah. Yang tak tinggalkan kita satu saja, Allah. Tapi nak duduk situ kena iman, kena betul-betul pegang, kena betul-betul percaya. Sebaliknya, kita tak percaya dengan Tuhan, kita percaya dengan kawan kita lagi. Kita percaya dengan orang yang selalu tipu kita. Kita percaya dengan orang yang selalu khianat kita. Dan kita tak mau percaya sungguh-sungguh dengan Allah yang tak pernah tipu kita, yang tak pernah khianat kita, yang tak pernah zalim kita. Lalu kita tanya diri kita, yang aku pegang ni betul tak betul? Kita tak salah untuk berkawan. Tapi siapa yang kita kena pegang? Siapa yang kita kena berharap? Siapa yang kita kena bergantung? Macam mana nak boleh tenang? Pasal apa orang beriman ni hidup dia berkat sebab diri dia tenang. Macam mana boleh jadi tenang? Satu, sebab dia tak pernah lupa Allah Ta'ala. Allah sebut dalam Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dia tak pernah lupa Tuhan. Dia buat apa pun dalam hidup dia, dia akan ingat Allah. Apa yang dia buat dalam hidup dia, tak ada pasal lain. Semua kerana Tuhan. Ni hebat orang beriman. Itu dia tenang. Dalam hati dia tak ada benda lain. Dalam hati dia tak ada benda lain. Dalam hati dia hanya ada Allah sahaja dalam hati dia ni. Tak ada benda lain dalam hati dia, dalam hidup dia tak ada benda lain, hanya Allah. Sebab itu dia tenang. Kedua, dia tak pernah tinggal sujud kepada Tuhan. Kita ni lain. Kita sujud ni sebab wajib. Kalau tak wajib, kita tak sujud. Kita sujud ni sebab kita perlu. Kalau kita tak perlu, kita tak sujud. Saya tak ada hajat.
jadi saya tak perlu sujud. Saya tak susah, jadi saya tak perlu sujud. Saya tak miskin, jadi saya tak perlu sujud. Saya tak ada masalah, jadi saya tak perlu sujud. Dan kita sujud ni sebab Allah wajibkan atas kita semayang 5 waktu. Jika tak wajib semayang 5 waktu, kita tak tahu masjid ni duduk tang mana, siapa yang mai, orang pi mana semua, kita pun tak tahu. Nasib baiklah ada kefarduan semayang ni tadi wajib. Lalu adalah imam, adalah Bilal, adalah Syak, adalah makmum. Jika tidak diwajibkan kefarduan semayang, maka kita tak tahu orang duduk di mana. Semayang ni tuan-tuan, malam Isra' Mi'raj sebelum ni, bulan Rejab, cerita benda ni. Allah bagi semayang ni kat Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad ni dia terlalu sedih. Pasal apa Nabi sedih? Nabi hilang insan yang paling Nabi sayang dalam hidup Nabi. Siapa dia? Satu, isteri dia. 2, pak menekan dia. Pasal apa Nabi sayang? Sebab 2 orang ni duduk dengan Nabi dalam semua masa. Dia tak pernah tinggalkan Nabi. Bila Allah ambil 2 orang ni dalam hidup Nabi, Nabi terasa hidup dia. Nabi bersedih saat itu. Lalu Allah kurniakan kepada Nabi Isra' dan Mi'raj. Ada apa dalam Isra' Mi'raj? Semayang. Ni yang kita duduk semayang maghrib ni. Lalu Allah gembirakan hati Nabi dengan perjalanan Isra' dan Mi'raj. Jadi ubat ketika kita dalam kesedihan, kesusahan, ubat dia apa? Kembali kepada Allah. Masalah besar mana sekalipun, sujud. Tak ada duit macam mana pun, sujud. Jadi apalah kat dunia ni? Sujud. Apalah jadi dalam hidup kita sekalipun, sujud. Pasal apa sujud ni jadi kita tenang? Nabi kata lagu tu. Nabi cakap apa? Wa ju'ilati qurratu aini fis salah. Allah jadikan tenang mata hatiku, kata Nabi, dalam semayang. Jangan mengadu dengan orang kalau ada masalah. Mengadu dengan Tuhan. Kalaulah tuan-tuan, kita tengok di masjid-masjid sebelum baca doa, imam ni dia jadi trend. Dia akan baca satu ayat Quran. Ayat Quran apa? Ayat Quran tentang doa. Berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu Allah mustajabkan. Tiap-tiap masjid kadang kita tengok imam akan baca tu sebelum daripada dia nak doa, dia baca ayat Quran. Benda ni sebenarnya ajak kita apa? Yang boleh kabulkan permintaan kita, Allah. Minta dengan manusia, dia tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita, yang boleh mustajabkan doa kita, permintaan kita, Allah.
Betul orang mukmin hati dia tenang. Pasal apa? Pasal dia sujud. Jadi jangan tinggal sujud dalam apa keadaan. Masa senang, masa susah, masa ada masalah, masa tak ada masalah, masa nak musafir, masa duduk di rumah, sujud. Nak musafir, sujud. Duduk di rumah, sujud. Ada masalah, sujud. Tak ada masalah, sujud. Lagi-lagi zaman lah, semua orang bercerita tentang masalah. Siapa yang boleh selesaikan masalah ni? Saya ada jawapan, tuan-tuan ada jawapan. Jawapan dia apa? Allah. Tapi kita tak mau mengikut jawapan kita. Yang kita duk heran bin pelik ini, kita ada jawapan tetapi kita tak mau ikut jawapan kita. Hak yang boleh selesaikan masalah aku adalah Allah. Saya ada jawapan, muslimin muslimat ada jawapannya. Peliknya kita tak mau ikut jawapan kita. Pasal apa? Tu masalah kita. Ketiga, untuk beroleh ketenangan sebagai tanda hidup kita berkat, maka Nabi kata, duduk di dalam majlis ilmu. Kerana di dalam majlis ilmu itu disediakan padanya dua perkara. Tadi sebelum nak kuliah, imam bagi tahu malam ni ada nasi kandang. Yang tu Nabi tak sebut. Nah, pasal apa? Pasal apa orang yang mengaji ni dia dapat tak sama? Ada orang yang dapat dunia saja. Ada orang dia dapat ilmu. Ada orang yang dia tak dapat apa-apa. Ada orang yang dia dapat seperti mana yang disebut oleh Nabi. Majlis ilmu disediakan di dalam dia dua perkara. Pertama, Nabi kata rahmah. Yang kedua, sakinah. Pasal apa? Antara kita ni tadi, saya dan tuan-tuan. Saya pun duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan pun duduk dalam majlis ilmu. Pasal apa? Kita dapat benda yang tak sama. Saya dapat benda lain, tuan-tuan dapat benda lain. Maka rahmat itu ada di dalam dia. Tak tahulah rahmat itu sama ada hidayah, rahmat itu sama ada apa kebaikan yang Allah akan bagi pada kita, diselesaikan masalah. Rahmat itu Allah berikan kepada kita. Tak tahu apa yang Allah mau, yang Allah mau bagi dekat kita. Sebab dia saja yang mampu untuk memberikan segala perkara mengikut kehendak dia. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Pasal apa tuan-tuan tak sama? Punca dia tuan-tuan duduk di mana? Punca dia duduk di niat. Saya mai malam ni, niat saya apa?
Saya boleh tipu tuan-tuan, tapi saya tak boleh tipu Allah Ta'ala. Saya boleh tipu tuan-tuan, saya kata saya mai ikhlas, saya mai kerana Tuhan, saya mai kerana Allah dan Rasul. Saya boleh tipu tuan-tuan, sebab mulut ni, lidah ni tak ada tulang. Tapi bolehkah saya tipu Tuhan? Bolehkah kita tipu Allah Ta'ala? Kita ada jawapan, kita kata kita tak boleh tipu Tuhan. Lalu berapa kali dalam hidup kita tipu Tuhan? Saya kata saya tak boleh tipu Tuhan. Saya kena tanya diri saya, dalam hidup saya berapa kali saya tipu Allah Ta'ala? Tuan-tuan pun kena tanya, dalam hidup aku berapa kali aku tipu Tuhan aku sendiri? Siapa kata tu? Duk dalam ayat Quran, yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mereka ni tipu Tuhan, tipu orang beriman. Walhal mereka tipu diri mereka sendiri. Sebab itu hidup kita tak berkat. Hilang keberkatan. Masalah tak pernah diberikan jalan keluar yang baik. Sampai kita tak boleh tanggung masalah tu. Lagi-lagi zaman mutaakhirin, orang berputus asa dengan melalui masalah. Orang sanggup bunuh diri kerana masalah keluarganya, masalah kerjanya, masalah kawan-kawannya, masalah kekasihnya. Mereka sanggup bunuh diri mereka, seolah-olah mereka terlupa yang aku ini pernah beriman kepada Allah. Mereka seolah-olah terlupa yang aku adalah seorang Muslim. Tuan-tuan, lepas itu guru saya dia kata, hang jangan duk senang lagi. Hari ini hang Islam, belum tentu akhir hidup hang Islam. Hari ini hang boleh main masjid, dia kata. Jangan duk belagak, dia kata. Hang tak tahu hang mati duk tang mana. Hang mati duk atas jalan ke? Hang mati duk kedai makan ke? Hang mati duk mana? Itu Nabi kata, innamal a'malu bil khawatim. Pengakhiran kita lagu mana? Jangan duk belagak lagi. Itu Allah perintah kat kita, jangan kita belagak, jangan kita duk lenggak langit. Sebab orang mukmin ini sifat dia rendah diri. Kedua, apa tanda hidup kita berkat? Orang yang hidup dia berkat, Allah kurniakan kepada dia al-ghina, kaya hati. Walaupun rezekinya sedikit, tetapi diberi kecukupan oleh Allah. Rezeki dia tak banyak, dia bukan orang kaya, tapi hidup dia cukup. Kita nampak macam orang kaya, hidup kita keliling hutang, tuan-tuan. Kaya apa? Tuan-tuan, mati dalam hutang, amalan tergantung, tuan-tuan. Orang yang kita hutang tu besok, dia akan tuntut di akhirat. Kita nak bayar pakai apa?
bayang pakai semayang. Kita hidup 40 tahun, 20 tahun dulu kita tunggang langgang semayang kita. Kita nak bayang pakai apa? Puasa. Kita nak bayang pakai apa? Amal salah. Hutang kita bukan RM1, ratus ribu. Persoalan ni bukan persoalan dunia, tuan-tuan. Persoalan ni persoalan akhirat. Selagi tak selesai hutang kita, selagi tu jangan duk senang hati. Mati dalam hutang, maka orang yang kita hutang dia akan tuntut di akhirat. Di sana nak bayar pakai apa? Pakai amal salah. Kalau ada. Yang tu kita tak tolak. Amal soleh yang tidak ditolak, hasad dengki. Dengki ke orang. Nabi kata amal soleh itu hangus terbakar macam mana kayu kerin yang dimakan oleh api. Itu belum buat zalim dengan orang lagi. Nak kira, nak bayang lagi hutang dengan amal salah. Last sekali, kita tak ada jalan lain. Masa tu, kita kena lempak dalam api neraka. Kita duk ingat, kita orang baik. Umrah tiap-tiap tahun, duk 40 hari sebulan dekat Masjid Haram. Rupa yang kita buat tu semua nak pilangsai hutang kita selepas mati. Itu pun kalau cukup. Kalau tak cukup, lalu Allah arahkan malaikat lempak kita ke dalam neraka dah. Tapi kita tak pernah rasa takut, tuan-tuan. Tak ada rasa usaha nak sungguh. Kita ambil sambil lewat. Kita tak pernah fikir macam mana besok kalau tak selesai aku mati macam mana. Besok kalau aku mati macam mana hidup aku selepas mati. Muslimin muslimat, hidup bukan sekali tau. Nak bak mai. Hidup ada 2 kali. Mati sekali. Mati sekali. Hidup 2 kali. Mana hidup 2 kali? Pertama, hidup dalam dunia. Lepas tu mati. Lepas pada tu, Allah hidupkan kita pula kali kedua. Yang tu, hidup kali kedua tak ada mati punya. Hidup kali pertama sakit, ada masa sembuh. Susah, ada masa senang. Hidup kali kedua sakit, tak ada maaf ya. Susah, tak ada tempat minta tolong ya. Jeritlah ke mana, tak ada siapa tolong. Jeritlah macam mana, tak ada siapa mampu tolong. Kita kena hina lagi oleh ahli syurga yang minta kepada kita minta tolong. Ahli neraka minta sikit nikmat daripada ahli syurga, minta ayang ayah. Ahli syurga kata, padan muka hang. Masa dalam dunia hang berlagak nak mampu, tak mau ikut apa kata Tuhan. Hang asyik kata pendapat aku, pendapat aku, pendapat aku. Allah tak tengok pendapat kita. Allah suruh kita ikut Allah. Allah suruh kita ikut dia. Tapi kita ni berlagak tahu, berlagak hebat, padahal tak ada apa pun. Pasal itu Allah sebut
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. Badan muka hang terlupa hang nak balik jumpa aku. Hang duk kira hang hidup aja. Hang duk kira dunia ni tempat hang kekal. Hang terlupa badan muka hang. Pasal apa? Inna nasinakum. Hari ini kami lupa hang. Kami tak peduli ke hangpa. Kami tak mau ambil tahu. Tapi masa tu tak boleh buat apa. Yang ketiga, orang yang hidup dia berkat, Allah kurniakan kepada dia masa dia jadi panjang dan manfaat. Masa jadi panjang, manfaat. Ini Nabi sebut dalam hadis Bukhari. Dua nikmat yang disia-siakan, ni'matani maghbunun fihima. Apa dia? Satu kesihatan, dua masa lapang. Orang yang berkat hidup, masa dia jadi luah, masa dia jadi manfaat. Muslimin muslimat perasan tak? 2026 nak masuk bulan 5, kita buat apa? Saya buat apa? Allah bagi tahu dekat kita dalam Quran. Bila Allah cabut nyawa kita, kita rasa apa? Ya Allah, boleh tak tangguhkan kematian aku? Aku baru perasan aku guna semua hidup aku ni untuk dunia. Tak ada satu pun aku guna untuk akhirat. Alangkah ruginya aku. Alangkah sia-sianya aku. Boleh tak bagi peluang kedua? Aku dah buat apa dalam hidup aku ni? Boleh tak bagi aku peluang kedua? Tak ada. Laula akhartani, kalau bolehlah bagi aku peluang kedua. Laula akhartani ila ajalin qarib, bila sampai saja kematian, boleh tak bagi aku peluang kedua? Tak ada. Nak buat apa? Fa asaddaqa, aku nak bersedekah, aku nak buat benda betul, aku nak buat baik, aku nak jadi orang baik. Wa aku minas salihin, aku nak jadi orang baik. Aku tak mau buat jahat dah, ya Allah. Pasal apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Nabi kata wah, masa roh kita nak keluar tu, lah tak apalah tuan-tuan. Roh duduk dalam badan lagi, tak apalah. Boleh belagak lah. Lah tak apalah. Kita bagilah alasan apa pun. Mulut kita dah. Cakaplah apa mau kita cakap, tak apalah. Kita ada mulut. Kita ada pendapat kita. Buatlah, tak apa. Tapi akan sampai satu masa Allah Ta'ala kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sampai masa aku tak bagi peluang ke hang untuk cakap sebab aku kunci mulut hang. Lah tak apalah, kita akan bagi alasan macam-macam. Kita orang pandai cakap. Hakikatnya macam tu. Pasal apa kita minta dengan Tuhan, laula akhartani, boleh tak bagi aku peluang kedua, ila ajalin qarib. Nabi kata ketika roh itu melalui dua anak mata kita. Tentang perasan tak? Bila orang tengah nazak, ada satu masa ni dia lenggok kepala dia ke atas. Nabi kata, wah, saat itu mata ini mengeringi dan melihat roh itu keluar daripada ubun dia. Pasal apa tengok orang nak mati? Dalam berapa saat dia tengok macam tu. Rupa dia tengah tengok roh dia keluar daripada ubun dia. Dan pada masa itulah ditasawurkan amal dia. Kalau dalam hidup dia amal baik dia sikit dia, masa tu dia menangis. Dan dia lihat amal kejahatan dia terlalu banyak. Dan ketika dia tulis kat kanan, ada lagi amal baik guna, dan dia akan tersenyum. Sebab itu antara perkara yang disunatkan disegerakan, satu, disegerakan ke bumi orang meninggal. Sebab apa? Orang mukmin ni dia nak cepat selesai. Aku nak jumpa Tuhan, aku nak jumpa Rasulullah, dia kata. Aku nak jumpa arwah mak aku, aku nak jumpa arwah pak aku, aku nak jumpa Nabi aku, aku nak jumpa guru-guru aku yang dah meninggal dunia. Tiba nak segera diselesaikan. Kedua, benda apa yang sunat disegerakan? Hutang. Ada duit bayar. 3 anak perempuan, kalau dia mau kahwin, segerakan. 3 perkara yang sunat disegerakan. Betul, jenazah ni jangan simpan lama. Jika dia orang yang soleh, dia tak sabarlah. Aku nak jumpa Nabi aku, aku nak jumpa kekasih Allah, aku nak jumpa mak aku yang dah pergi dulu, aku nak jumpa pak aku, abang aku, adik aku, guru-guru aku. Mereka telah mendahului kita. Betul, kalau kita pergi kubur, kita cakap apa? Assalamualaikum ya ahlat tayyar. Ada orang kata Assalamualaikum ya ahlal qubur. Ujung tu, fa inni insyaallah bikum lahikun. Apa dia? Nanti kita jumpa nah. Bila kita jumpa? Bila aku pun dah mati macam apa, kita akan jumpa di alam yang sama. Alam apa? Alam barzakh. Kita akan dihimpunkan pada tempat yang sama, rumah yang sama. Nanti kita jumpa nah. Alam kita pergi ziarah kubur, kita tak jumpa mak kita, kita jumpa batu nisan mak kita. Kita tak jumpa mak kita. Apa tanda orang yang berkat dalam hidup dia? Wallazina tadaw zadahum khuda.
iaitu dipermudahkan oleh Allah dalam urusan kebaikan. Kalau nak tahu hidup kita berkat, kita buat baik ni mudah ya. Tapi sayang, kita ni bukan mudah buat baik, kita buat jahat mudah. Asal nak buat jahat aja mudah. Asal nak buat jahat saja senang. Bila nak buat baik saja macam-macam. Saya lemah lah, saya asal nak buat baik ya, saya lemah iman lah. Tapi nak buat jahat tak pernah kata lemah tuan. Kita kuat sentiasa nak buat jahat. Tapi bila nak buat baik saja, kita cukup susah lah. Pernah tak kita tanya dalam hidup kita, pasal apa aku nak buat baik susah, aku nak buat jahat senang? Ada jawapan tak dalam hati kita? Kau tak pernah tanya, kau tak pernah ambil tahu. Pasal apa aku nak buat baik susah? Aku nak jadi baik susah. Aku nak jadi anak baik susah. Aku nak jadi pak yang baik susah. Aku nak jadi abang yang baik susah. Aku nak jadi orang baik susah. Pasal apa aku duk melawan selalu? Kita mengaji tiap-tiap malam tuan-tuan. Guru kita boleh sebut satu-satu. Ni guru aku, ni guru aku, ni guru aku. Tapi pasal apa kita tak boleh jadi orang baik? Pasal apa? Nak kata kita tak tahu, kita tahu. Boleh sebut kitab ni, kitab ni, kitab ni. Pasal apa aku tak boleh jadi suami baik, isteri baik, anak baik, pak yang baik, mak yang baik, kawan yang baik? Pasal apa? Kita duk melawan selalu ni pasal apa? Kita tak maukah? Kita tak maukah masuk syurga? Apakah pilihan kita ini neraka Tuhan? Apa alasan kita? Rupa dia tuan-tuan, hidup kita tak berkat. Kadang orang tanya kat saya tuan-tuan, orang tanya kat saya, kenapa Ustaz tak cakap pasal hukum ni dah? Saya tak payah cerita hukum, tuan-tuan tahu yang ni haram, yang ni wajib. Tinggal semayang tahu tak haram? Tahu. Buka aurat tahu tak haram? Tahu. Saya tak payah cerita benda tuan-tuan tahu. Tapi saya ajak supaya kita kuat untuk semayang. Kita kuat jangan tinggal semayang. Yang tu saya ajak. Nak kata kita tak mengaji, kita kaki mengaji. Pasal apa kita mengaji bertahun-tahun mulut kita tak berhenti kata orang lagi? Mulut kita saya sedih ni tuan-tuan, sebab saya kenang diri saya. Kita nak cakap baik macam mana? Siapa orang yang berkat ni tuan-tuan? Lah, macam saya dah tua, umur masuk 60.
mahu mati ya tuan-tuan. Nak hidup panjang mana lagi? Tapi kalau tak mau berubah darilah, macam mana? Takkan saya mau mati mulut saya jahat lagi? Takkan saya mau mati dalam keadaan mata saya jahat lagi? Takkan saya mau mati dalam keadaan telinga saya jahat lagi? Takkan saya mau mati saya bawa dosa dalam hidup saya? Kalau saya nak berubah, saya kena berubah darilah. Peluang yang Allah bagi dekat saya ni terlalu lama. Saya nak berubah, saya kena berubahlah. Lalu anak-anak muda duduk depan saya ni, dia kata kami muda lagi, jangan. Kalau dulu orang kena gaji manis tuan-tuan, umur 40. Lah budak umur 8 tahun kena gaji manis. Umur 15 tahun kena stroke. Zaman kita bukan zaman 30 tahun yang dulu. Zaman kita seolah-olah kematian mencemburui orang yang hidup. Zaman ini seolah-olah kematian itu mencemburui setiap manusia yang hidup di muka bumi. Tahu-tahu anak muda umur 20 mati, 15 mati, 7 tahun mati, 40 tahun mati. Dan jangan kira kami anak muda tidak akan menempuh kematian. Dan kami anak muda akan melalui kematian saat umur kami tua. Jangan habaq lagu tu, jangan pegang lagu tu. Nak berubah hari ini. Siapa orang hidup dia berkat? Iaitu mereka yang dikurniakan keluarga dan anak yang soleh. Saya tengok keluarga saya, tuan-tuan tengok keluarga tuan-tuan. Doa yang saya baca seperti doa dalam Quran, saya dapat dah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Saya tengok isteri saya tengok anak saya. Dia tenangkan hati saya tak? Ataupun isteri saya jadi masalah kat saya. Ataupun anak-anak saya jadi masalah kat saya. Saya serabut perut dengan anak saya. Ataupun anak-anak saya ni menjadikan hidup saya tenang. Dialah yang menjadi penyejuk mata hati saya. Kalau itu jawapannya, doa yang kita minta kepada Allah kita dapat, dan tanda hidup kita berkat. Saya tengok keluarga saya, tuan-tuan tengok keluarga tuan-tuan. Nah, jangan kita menyesal besok. Kita tak mau menyesal tuan-tuan. Kerana hidup ni satu peluang. Hidup adalah satu peluang. Dan yang terakhir, pukul 9. Dia akan jenis orang cakap panjang-panjang. Saya ambil dua yang terakhir. Antara hidup yang berkat ini, dia mudah menerima nasihat. Orang yang berkat, dia mudah menerima nasihat. Pasal apa dia mudah? Hatinya Allah lembutkan. Tanda orang hati dia lembut, dia terima nasihat, dia tak lawan. Orang yang hatinya keras, dia akan lawan setiap kebaikan yang dia terima. Apa akibat bila kita lawan? Bila kita lawan, kita akan menuju kepada penderhakaan. Siapa yang buat lagu tu? Iblis.
aba wastakbara. Dia tak mau terima. Dia tak mau terima. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tak mau terima. Macam mana nak lembutkan hati? Satu, selalu muhasabah diri. Selalu tengok diri. Dua, selalu berbuat kebaikan. Buatlah perkara yang baik walaupun sekecil-kecil kebaikan. Kerana kebaikan itu membuka pintu rahmat. Tiga, belajar untuk bangun malam. Belajar bangun malam. Bangun tengah malam. Tak susah pun tuan-tuan. Bukan suruh semayang pun. Buat apa bangun malam? Cari satu masa saat aja. Untuk siapa? Untuk Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah. Nak buat macam mana? Cari satu masa. Ambil yang semayang, elok-elok. Kemudian duduk atas sejadah, ada kiblat. Tak payah semayang, tak apa. Kita tahu kita siapa. Aku bukan kuat. Aku bukan orang baik. Tapi aku maukan rahmat daripada Allah. Angkat dua tangan kita. Kita mengadu dengan Tuhan, kita sebut semua perkara dalam hidup kita. Dan ketika itu Allah mendengar suara kita. Angkat dua tangan. Dalam keadaan yang kita ada yak semayang. Angkat dua tangan, beritahu dengan Tuhan, ya Allah, aku ada masalah dan aku tak mampu selesaikan masalah ini. Tolong selesaikan masalah aku, ya Allah. Ya Allah, aku ni terlalu jahat. Aku bukan orang baik, ya Allah. Tapi aku ingin jadi orang baik. Tapi aku selalu jatuh saat aku menuju dan melangkah untuk menjadi orang yang baik. Boleh tak tolong aku, ya Allah, untuk aku terus jadi orang baik. Walaupun semua orang di sekeliling aku tidak menghargai aku. Aku cuma harap Engkau pandang aku, ya Allah. Walaupun semua orang di sekeliling aku lari daripada aku, aku harap Kau jangan tinggalkan aku, ya Allah. Apa salahnya? Bukan perlunya kita nak baca Quran, kita nak meratib, kita nak berzikir. Allah nak tengok kita ni pi tak dekat dia. Bukan masa kita susah saja, bukan masa kita tersepit saja. Mau tak kita pi dekat dia? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum. Dia munajat. Bangun tengah malam munajat. Yang terakhir 92 minit lah. Orang yang berkat hidupnya saat pengakhiran dia berkat. Macam mana pengakhiran yang berkat?
matinya husnul khatimah. Ini yang dicita-citakan oleh orang saleh. Orang saleh dia minta matinya juga baik. Tapi dalam hidup kita, kita tak teringin jadi baik. Macam mana nak dapat benda baik? Kalau nak dapat benda baik, berusaha jadi baik. Orang baik ni apa? Bukan sekadar buat baik, tapi dia tinggal benda jahat. Guru saya kata apa? Satu hari masa saya nak balik Malaysia ni tuan-tuan, saya tanya dia, boleh tak pesan kat saya satu benda? Lembut saja. Guru saya ni lembut tuan-tuan, cakap dah lembut dah. Dia kata, kalau hang tak mampu untuk perbanyakkan amal baik, hang tak mampu untuk berbuat baik, untuk perbanyakkan berbuat baik, cukuplah kalau hang jangan buat jahat. Dia kata, hang tak mampu nak buat baik, cukuplah kalau hang jangan buat jahat. Dia kata, tapi kalau hang tak mampu buat baik, tapi hang berterusan buat jahat, maka jahat hang akan bertambah-tambah. Kerana Allah sebut dalam Quran, kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Kalau kita berhenti buat jahat, tapi kita tak banyak buat baik, sikit saja, mudah-mudahan sedikit kebaikan yang kita buat tu Allah hapuskan kejahatan yang pernah kita buat. Dosa jahat yang pernah kita buat, Allah hapuskan dengan kebaikan yang kita buat walaupun sikit. Yang tu saja harapan kita. Jadi akhir kalam saya, jika kita tidak mampu untuk berbuat baik, janganlah kita terus berbuat kejahatan dan kesilapan. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, sebelum saya tinggalkan macam mana nak mati dalam keadaan yang baik, saya teringat satu hadis. Nabi pesan dekat kita, baca, Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkatkan aku pada ketika matiku, wa fima, dan berkatkan aku juga pada perkara selepas mati aku. Kita minta mati yang berkat, lepas mati pun berkat. Mati berkat, husnul khatimah. Lepas mati berkat, keadaan dalam barzah kita baik. Bangun dari kubur baik, padang mahsyar baik, semuanya baik. Baca doa tu tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang 25 kali. Siapa yang beramal dengan doa tu pagi 25 kali. Dan saya subuh saya buat, lepas subuh saya buat 25. Lepas maghrib saya baca 25. Maka Nabi janji kat kita, jika dia mati pada hari itu, dikira dia mati sebagai orang yang mati syahid. Kita harap ya tuan-tuan, selebihnya kita serah kepada Allah.
Hadirin muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, setakat ni saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Cuma pada akhir kalam, pada malam ni tuan-tuan, saya datang ke masjid tuan-tuan bersama dengan satu harapan apa? Mudah-mudahan tuan-tuan dapat doakan saya jadi orang baik, terus jadi orang baik. Saya daripada hari ini sampai saya mati, saya mau jadi orang baik. Doakan isteri saya juga jadi orang baik, walaupun kami bukan golongan orang baik. Dan doakan juga anak-anak saya, menantu saya, cucu saya, kami dapat jadi orang baik. Mudah-mudahan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, malam ni saya bawa minyak angin. Minyak angin ni tuan-tuan yang buat isteri saya. Kenapa Ustaz bawa minyak angin? Minyak angin ni saya kongsikan sebab isteri saya awal dulu dia sakit, dan dia buat minyak tu untuk dia. Alhamdulillah dia sihat. Antara sakit dia dulu, dia sakit saraf, dan kedua akibat sakit saraf tu tadi dia tak boleh semayang berdiri, dia semayang guna kursi. Alhamdulillah lah dia tak pakai kursi dah, dan saraf dia alhamdulillah baik. Jadi bila jadi kat dia, saya pun bawa ke masjid-masjid untuk kongsi perkara tu, benda yang sama. Mana tahu mak kita, pak kita, kawan-kawan kita jadi benda sama. Dan jika ditakdirkan oleh Allah biizni, dengan izin dia, dan jika tuan-tuan sakit lutut, sapu bawah pelipat tiap-tiap malam nak tidur. Dan tuan-tuan sakit saraf, isteri saya dulu dia sakit saraf ni, tangan dia tak boleh genggam dua-dua. Tuan-tuan sapu dia pada atas ni sampai bawah. Tiap kali nak tidur, sakit kepala, ataupun tuan-tuan anak kena, macam saya panggil kerawai tuan-tuan, nak gigit kerawai, nak gigit terus sapu, dia tak bengkak. Kemudian bisa dia hilang dalam 5 minit. Kemudian ada yang sakit kepala, tuan-tuan ambil minyak tu, tuan-tuan titik atas kepala, ikut suka lah. Tuan-tuan nak titik berapa titik, tuan-tuan sapu sikit, gosok-gosok sikit sudah. Dan banyak lagi lah benda yang saya tak boleh nak sebut. Antara paling mujarab, orang yang tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam, ataupun orang yang leher dia, tengkuk dia ni sakit, kadang dia stres. Tuan-tuan ambil minyak tu, tuan-tuan sapu di tengkuk tuan-tuan. Nak tidur malam tu, sebelum tidur tuan-tuan sapu. Saya di antara orang yang kena tak boleh tidur malam. Bukan setahun, bukan seminggu, puluh tahun tuan-tuan. Lepas tu saya tak terima kuliah subuh. Alhamdulillah, saya saja try sapu di tengkuk saya. Biasa saya susah tidur tuan-tuan, alhamdulillah tak dan 5 minit dah. Lah ni tak dan 5 minit saya lena. Tuan-tuan, sebenarnya malam ni satu nikmat. Tidur malam dengan tidur siang lain tuan-tuan. Saya hilang nikmat tidur malam ni puluhan tahun. Puluhan tahun. Jadi tuan-tuan, hasil penjualan daripada minyak ni saya akan salurkan kepada 3 sekolah saya. Pasal apa Ustaz kena jual minyak lah? Sebenarnya dari dulu saya tak suka berniaga pun tuan-tuan, tapi kadang orang tanya pasal macam mana Ustaz urus sekolah. Sekolah saya tuan-tuan, saya tak ambil yuran tiap-tiap bulan. Dan orang tanya kat saya, macam mana Ustaz manage, macam mana Ustaz urus, tak ada yuran, tak ada apa. Jadi saya nak elak fitnah saya.
Ya, orang duk tanya-tanya saya malas nak jawab. Saya kata di antara benda yang saya tak boleh jawab dalam hidup, benda tu. Macam mana Ustaz selesaikan urusan sekolah tanpa yuran? Saya buka sekolah tuan-tuan bukan setahun. Sekolah saya sendiri hampir 30 tahun. Sekolah ayah saya, tuan-tuan sebahagian mungkin kenal ke ayah saya, almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Yang tu ayah saya. Saya anak nombor 3. Sekolah dia 44 tahun. 44 tahun. 44 tahun kami tak minta apa-apa bayaran dari pelajar kami. Sampai hari ini. Kalau mereka bagi, saya hantarlah pergi mana-mana. Alhamdulillah. Guru, tukar masak, semuanya daripada atas sampai bawah, semua bekas pelajar saya. Dan mereka tak ada gaji apa pun sampai hari ini. Mereka tak pernah tanya mana gaji saya. Seperti mana saya tak pernah tanya mana duit makan setiap bulan. Macam mana saya buat kat mereka, macam tu mereka buat kat saya. Alhamdulillah. Makan mereka saya jaga, kebajikan mereka saya jaga sampai hari ini. Kalau tuan-tuan tanya macam mana Ustaz buat, saya tak ada jawapan. Dari dulu sampailah. Guru yang duduk dengan saya bekas murid saya, mereka pun berkahwin macam tuan-tuan, mereka pun ada anak macam tuan-tuan, mereka pun ada kereta macam tuan-tuan, mereka pun ada mutu macam tuan-tuan. Sama saja. Macam mana mereka hidup, saya tak boleh bagi jawapan. Tapi saya tunjuk saja jalan dia. Mana jalan dia? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. 1. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 2. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. 3. Ni je kunci dia. Nak lalu hidup ni 3 kunci dia. Jadi tuan-tuan, minyak tersebut ada di luar nanti dekat anak saya. Tuan-tuan kata saya tak sakit, buatlah baik. Macam mana? Tuan-tuan beli, bagi ke orang sakit, maka ia satu kebaikan. Yang tu saja. Mudah-mudahan Allah berikan tuan-tuan kebaikan dan saya juga kebaikan. Ya, ala kulli hal, Allah wa Rasul wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami mohon rahmat-Mu, kami mohon hidayah-Mu, kami mohon taufik-Mu. Ya Allah, kami ingin jadi insan yang baik, tapi kami tak kuat. Ya Allah, tolong kami untuk berubah menjadi lebih baik dalam hidup ini. Ya Allah, bantu kami untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan. Ya Allah, dari setiap apa yang kami belajar dalam hal agama kami, hidup kami, jadikan apa yang kami belajar, ya Allah, menjadi rahmat atas kami, bukan menjadi perkara istidraj di dalam hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kehadrat-Mu, selesaikan masalah kami, sihatkan tubuh badan kami, ya Allah. Jika ada anak-anak kami yang sakit, isteri kami yang sakit, ayah kami yang sakit, adik-beradik kami yang sakit, cucu kami yang sakit, sihatkan mereka, ya Allah. Kerana Engkau-Lah yang Maha Penyembuh. Kami tak ada daya dan upaya, ya Allah, melainkan hanya dengan pertolongan-Mu dan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.